Kita nak tanya satu benda ni. Ibu bapa korang beli rumah masuk umur berapa? 28? 30? Tapi kita sekarang dah kerja bertahun pun, dua orang partner laki bini masih kena bayar sewa rumah. Dan bila balik raya, mesti ada seorang mak saudara ke, pak long ke yang tanya, Bila nak beli rumah? Rasa nak gelak pun ada, rasa sedih pun ada. Sebab kita bukan tak nak, kita memang nak sangat. Tapi, korang tahu tak? Zaman ibu bapa kita dulu, harga rumah dalam RM40,000 sampai RM80,000 je. Gaji 800 pun boleh beli. Sekarang, harga rumah dah cecah RM450,000 ke atas. Gaji median kita dalam RM2,600 sebulan. Kita nak simpan deposit 10% je. Kita kena kumpul dalam RM45,000. Kalau simpan RM500 sebulan, ambil masa lebih 7 tahun baru cukup. Dan dalam masa 7 tahun tu, harga rumah dah naik lagi. Jadi, bila orang cakap kita tak reti urus duit, kita rasa nak cakap balik. Bukan tak reti, tapi zamannya memang nak tak sama. Korang rasa macam mana? Betul ke generasi kita ni mungkin jadi generasi pertama yang takkan ada rumah sendiri? Cuba korang komen dekat bawah. Nak dengar sedikit cerita korang?